Lately ni ramai sangat yang DM saya. Saya tak pasti sama ada dianya kebetulan ataupun suratan. Cik, ramai di kalangan anak muda yang DM saya yang mereka ni terjebak dalam video lucah ataupun video call lucah. Dan aku ni, kalau kau tanya pasal kau terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral lah kan. Kau duk bagi gambar kepala kura-kura kau pada orang yang kau tak kenal dalam online. Lepas tu orang tu screenshot, lepas tu orang save video kau, gambar kau, lepas tu orang tu takutkan kau minta duit. Kalau kau tak bayar, dia nak viralkan, dia nak hebahkan kau punya gambar dan video kepala kura-kura kau. Yang aku heran, handsome sangat ke kepala kura-kura kau tu yang kau nak share kat orang? Aku ni kadang-kadang kan tak tahulah, aku rasa macam lepas kau buat salah, lepas kau melanggar hukum, kau sendiri yang cari masalah, kau yang gatal nak tunjukkan kepala kura-kura kau, engkau yang tak nak dengar nasihat cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, mak bapak kau, engkau yang pergi tayang kau punya gambar kepala kura-kura. Lepas tu kau nak tanya aku, apa patut kau buat? Rahmat nak cakap satu je, khas untuk mereka ni padan muka kau. Padan muka kau. Dia nak viralkan kan? Memang bagus, pergi viralkan. Orang macam kau ni memang kalau aku nasihat tak jalan, ustaz ajar kat sekolah dulu tak jalan, mak bapak kau nasihat tak jalan, untuk orang macam kau ni bagi kau kena dulu, bagi kau rasa. So, kepada individu-individu yang DM saya ni, budak-budak muda ni semua, kalau anda rakyat Malaysia berada di tempat saya, orang macam ni datang kat kau nak cakap apa dengan dia orang? Okey lah, aku tak nak komen banyak. Aku malas nak nasihatkan mamat-mamat ni semua. Saya serahkan kepada anda semua rakyat Malaysia untuk kau sekolahkanlah dia. Aku cakap bukan dia nak dengar pun. So bagi rakyat Malaysia sekolahkan dia. Kau tengok sendiri punca-punca anak muda dan kenapa anak muda menjadi mangsa scam ini. Mereka terjebak dengan masalah ini. Dia berpunca daripada diri mereka sendiri. Mesti kau make up dulu kau punya kepala kura-kura tu sebelum kau tayang kat orang kan. Rakyat Malaysia, kau tengok sendiri. Now kau tahu kenapa aku suka bebel kan. Inilah contoh-contoh mereka-mereka yang memang minta untuk aku bebel. Nak duit anda selamat, nak handphone anda selamat, pastikan anda guna internet dengan selamat. Bukan gunakan internet untuk nak hantar gambar dan video kepala kura-kura kau. Tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.